Kalau kita tengok dalam senarai ajaran sesat seluruh negeri, setiap negeri kita tengok, mesti ada di dalamnya beberapa tarikah yang difatwakan sesat. Sama ada dia betul sesat ataupun tidak, wallahualam, tapi itulah fatwa yang dah ada lah. Bagaimana untuk orang awam mengetahui tarikah yang benar dengan tarikah yang salah? Dan mungkin doktor mungkin sebut tentang tuan gurunya, guru mursyidnya. Bagaimana nak mengetahui tarikah ni gurunya benar-benar mursyid? Itu satu soalan yang saya rasa saya naikkan mic dulu. Naik mic dulu. Tunggu soalan terakhir dah. Kalau dia nak soalan, simpan. Kejap lagi kita tanya soalan. Okey. Masalah ni, saya sebenarnya ada baca satu kitab. Saya nak baca, takut masa panjang sangat tu. Boleh. Ini sekadar je lah. Ya, sebenarnya banyak. Kalau kita lihat dalam kitab Fatwa Al-Fatawi Al-Hadithiyah ni, Ibn Hajar ada sebut. Ni begitu juga Ar-Risalatul Makkiyah. Ini Al-Imam Al-Yafi'i. Dia sebut tentang masalah, kita kata orang yang nak menjadi guru, apa syarat dia. Jadi mungkin kita boleh berkenalan sikitlah. Apakah dia yang dikatakan syekh? Maknanya nak sampai kepada masyakhah. Sampai kepada dia seorang syekh. Apa dia? Dia banyak syarat. Tetapi saya nak sebut sikit je. Macam mukadimah sikit daripada syekh. Sebelum kita tengok ni Jami' Usul Al-Awliya. Ini karangan ni, beliau ini tariqahnya ialah Al-Qadiriyah. Ya. Dia kata annahu la yasluhu tarbiyah wal masyikhah illa liman sadaka at-tariq. Itu yang pertama sekali. Yang pertama ialah tidak sepatutnya la yasluh at-tarbiyatu, makna tidak layak mentarbiyah. Tarbiyah ni tarbiyah apa? Tarbiyah rohani. Ini dalam kitab Imam Syarqawi, dia mensyarahkan Hikam Ata'iyah. Dia kata apa dia? Iaitu iqbalul murid qabla kamalihi sammun qatil. Berhadap seorang murid untuk mentarbiyah orang lain, sedangkan dia tidak sempurna, belum sampai kepada martabat seorang yang diijazahkan daripada gurunya untuk mentarbiyah orang lain, tapi dia mula mentarbiyah. Makna qabla kamalihi, sebelum sempurna, sebelum matangnya dia dah mentarbiyah orang pula dia. Jadi macam mana? Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab dia Al-Anwarul Qudsiyah disebut dalam mukaddimah dia macam mana peranan para guru tariqah zaman dulu, mempunyai karamah yang sangat luar biasa. Sekarang dia kata ahli tariqah macam mana? Adakah layak dikatakan dia seorang mursyid dalam tariqah sedangkan hati dia tak senang kalau tak mendapat dunia? Nak kata dia syekh ke? Itu kata Syekh Wahab Sya'rani. Baik. Kalau kita lihat semula, Imam Syarqawi tadi mengatakan murid yang tidak sempurna tidak boleh mentarbiyah orang lain. Artinya seorang doktor yang belum diijazahkan untuk membelah orang, jangan pandai-pandai belah orang. Itu segi dunia macam tu. Demikian mentarbiyah rohani. Tamsilannya ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada malaikat yang tidak disebut nama, itu isyarat kepada guru mursyid yang rohani, mentarbiyah rohani. Karena dia hakikat, tak nampak yang tersurat, dia nampak yang tersirat di sebalik yang tersurat. Baik. Jadi perbahasan ni perbahasan yang lain lah. Baik. Itu lebih mendalam lah. Kita tak sebut yang itu. Makna tidak sepatutnya mentarbiyah dan tidak sepatutnya mencapai kedudukan seorang syekh atau guru illa melainkan liman salakat tariq, melainkan kepada orang yang pernah melalui tariq, jalan untuk usul ke hadrat Allah Ta'ala ni dia dah lalu dah pernah lalu. Saya sebut selalu dalam kuliah tuan-tuan, kita hikam kita saya sebutkan. Maknanya kalaulah kita buat rombongan ke Kuala Lumpur, siapa yang pandu? Saya katakan. Saya ulang alik ke Kuala Lumpur biasa. Tuan-tuan yakin dengan saya ni?
Kan? Saya pun yakin nak pergi Kuala Lumpur tuan. Sebab saya biasa pergi. Selalu pergi. Selalu pergi. Bulan Alif lah tu. Satu orang tak pernah tahu Kuala Lumpur kat mana. Dia buat rombongan, saya ketua rombongan. Saya akan bawa kereta, kita ke Kuala Lumpur ramai-ramai. Tuan-tuan yakin atau tidak? Entah ke mana Megaban kita tak tahu. Tak pernah sampai Kuala Lumpur. Sampai Bangi dia kata, ni lah Kuala Lumpur ni. Sebab tak pernah sampai. Jadi untuk seorang syekh, ini saya sebut dalam kitab ni, sikit saya baca mukadimah aja. Iaitu dia mesti salakat tariq, pernah melalui jalan kerohanian untuk ma'rifat kepada Allah. Kemudian wa absaral mahbud wal mazmum fil ghaibah, maknanya dengan jalan rohani dia mengenal mana yang mahmud, yang dipuji, mana yang mazmum. Wa qasi bala'i hawajimil azamah minal haibah wal mauti wal fana, dan dia pernah merasai bala, cubaan, hujuman berupa kebesaran, iaitu kehaibatan dalam diri. Dia pernah rasa ini adalah haibah. Maknanya ini membesarkan diri. Dia tahu. Dia pernah dicuba maknanya. Dia pernah dicuba, pernah dikenakan perasaan yang seperti itu dan dia berjaya mengatasi. Bukan dia jadi macam itu. Maknanya pernah dicuba dengan diangkat orang, disanjung-sanjung orang, dan dia suka dilambung-lambung. Itu tak layak menjadi syekh. Kalau pernah dilambung orang tapi dia dapat menolak, ini antara syekh yang kita maksudkan. Wal maut, maknanya dia matikan dirinya sebelum dia mati. Maknanya muraqabah, tidak mengaku akan perbuatan diri dia, tapi itulah tajalli daripada af'al Allah Ta'ala. Wal fana, sama. Wal maut, wal fana, itu mengisyaratkan kepada muraqabah yang menghasilkan musyahadah. Ini istilah je lah. Wala yasluh al-majzub, maka orang majzub tidak sah menjadi syekh. Itu sebahagian. Tapi saya sebut juga kitab yang kedua, Jami' Usul fil Awliya. Ini kitab lebih menjurus. Dia ada 3 tariqah dalam ni. 3 tariqah. Tapi saya seorang pengarang 3 tariqah. Dalam ni ada 3 tariqah dihimpunkan. Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah ni. Saya ambil sedikitlah tentang berkenaan dengan yang saya sebutkan tadi tentang syekh ni. Saya baca sikit je untuk kita tengok kita ada tak ciri itu. Yang pertama tadi saya rasa kita fail lah tu. Kita fail dengan cemerlang. Baik. Pertama dia kata nak ambil syekh, ini kata dalam tariqah Naqsyabandiyah. Saya tak sebut yang lain. Syadziliyah saya tak sebut, Qadiriyah juga saya tak sebut. Saya sebut Naqsyabandiyah yang satu. Pertama dia kata atamassuku bi'aqaidi ahli sunnah. Ahli sunnah yang kita ta'rifkan di Negeri Sembilan ini, dia mestilah dengan jalan iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah sifat 20. Dan bermazhab fiqh dia. Jangan tak ada mazhab. Dia kata saya mujtahid, saya tak perlu semua tariqah, semua akidah-akidah ni saya mujtahid dah. Tuan-tuan, mubtada khabar pun tak kenal. Tiba-tiba kata mujtahid, dah fa'alu pun tak hafal. Mujtahid apa? Baik. Dia mesti termasuk berpegang sungguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya dia ada tauhid dia, ada fiqh dia dan bertasawuf. Itu ahli sunnah. Maknanya kalau dia salah satu tertinggal, itu bukan mursyid. Tak terpakai. Semayang 2 kali sehari, boleh? Nak pakai tak? Jangan pakai tuan-tuan. Apatah lagi langsung tak semayang. Langsung tak semayang, jangan angkat sebagai guru tuan. Itu melingkup nanti. Ini kehidupan di dunia ni, dia punya arahnya ke mana? Cita-cita kita di mana? Di akhirat besok. Sini tuan-tuan gagal, artinya gagal selama-lama. Tanggunglah nanti di akhirat. Kehidupan yang sementara sangat. Tuan-tuan nak sampai umur ni, macam ceramah pula dah. Kan? Sampai umur 70 kan? Kejap je. Saya ni dah masuk 50. Saya rasa 50 macam 5 hari je. Bila kita menyorot ke belakang kan, kita tengok balik zaman muda kita, zaman budak-budak kita, baru je rasa dia belajar naik bersikal. Tu bersikal tua tu yang ada palang tuan-tuan. Masuk daripada tepi tu. Kan? Pegang ni dia punya tempat duduk, daripada ni pegang sebelah pegang handle ni. Berjalan, pung, rasa baru lagi.
Terasa masih menyempit tempat duduk tu masih ada. Rasa muda. Mudah dia rasa. Saya cakap sebelah kan, saya cakap sebelah terus sendiri. Jadi maknanya kita rasa kejap sangat. Kan? Baru je kita tengok nyang kita yang dah meninggal dunia. Berapa tahun dia meninggal dah? Seumur kita. Dah. Kata umur 70 kemungkinan 60 tahun dia pergi dah. Kan? Kemudian berapa umur datuk kita masa dia meninggal? 70. Katakan. Tetapi yang keturunan yang dulu-dulu tu lebih lama lagi. Dan katakan nyang kita ataupun ateh daripada kita lagi dah meninggalkan kita jarak dia 200 tahun, katakan. Umur dia berapa? 60 masa dia meninggal. 60 dengan 200 tahun dia duduk dalam kubur, lama duduk dalam kubur lagi. Sebab itu tariqah ni kita nak mencapai makrifat, mencari apa dia? Al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sesat semasa di dunia ni, apa akibat dia? Dalam kubur besok kita akan menghadap. Kan? Sebab itu pastikan betul. Dia mesti at-tamassuk bi'aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Itu yang pertama sekali. Kemudian, apa lagi? Wa tarkur rukhas. Maknanya benda-benda yang mudah-mudah dia tinggalkan. Wal akhdhu bil azaim. Yang benda wajib itu dia akan buat. Ya? Walaupun ada rukhsah tuan-tuan. Saya tak nak sebut tapi ini sebut jugalah. Ya. Dalam kitab Mahalli kan, iaitu Kanzur Raghibin, kita tengok dia kata apa? Salatul Jumaah itu adalah fardu ain. Wa qila fardu kifayatin. Ada pendapat mengatakan sembahyang Jumaat itu adalah fardu kifayah. Ada pendapat. Kita tak kata pendapat ni betul. Tapi satu pendapat. Siapa dia? Katanya Al-Imam Al-Khattabi. Dia mengatakan sembahyang Jumaat fardu kifayah. Kalau seorang guru, syekh, dia bermusafir, nak ambil tak yang ini? Tinggalkan Jumaat ni. Atau dia nak sembahyang ni juga. Dia kata, macam mana kita ni? Musafir, kita keluar lepas daripada subuh tadi ni. Tapi kita ambil pandangan yang inilah. Pandangan mengatakan fardu kifayah, maka kita tak payah buat. Itu tak layak menjadi guru. Kalau dia ambil rukhsah dengan makna, rukhsah dibenarkan oleh syarak, dia keluar sehari sebelum katakan dan tidak ada ruang untuk dia melaksanakan Jumaat kerana terperangkap dalam jam ke apa ke, dia dimaafkan. Bahkan dikatakan sembahyang jamak, dia buat sembahyang jamak sebab apa? Sedekah daripada Allah. Faqbalu sadaqatahu, maka hendaklah kau terima sedekah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bagi sedekah kau orang, bagi RM1 katakan, dia kata, RM1. Apa perasaan kita? Budak ni Kang. Tu. Dalam minta ke orang, bagi tak nak pula, kan dapat penampar. Kan? Kita marah sebab apa? Tolak sedekah kita. Allah bagi sedekah kita tolak macam mana? Allah kata faqbalu sadaqatahu. Nabi kata faqbalu sadaqatahu. Hendaklah engkau terima sedekah Allah Ta'ala. Dia bagi mudah. Boleh jamak sembahyang kan? Kita tak mau jamak sembahyang lah, tak payahlah, kita buat satu-satu lah. Satu solat ni ialah apa dia? Kita bermauquta. Sembahyang yang ditentukan waktunya. Apa nak kita rusak-rusak pula? Memang itu mazhab bukan mazhab kita. Mazhab kita mengatakan ada jamak. Dan itulah sedekah daripada Allah. Terima sedekah Allah sebagai kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, dia kata, susah sembahyang, ramai orang, kita ambil apa pendapat yang kedua, sembahyang Jumaat ni fardu kifayah aja menurut pandangan Khattabi. Jadi ambil yang ini. Muktamad kata macam mana? Muktamad kata wajib fardu ain. Tapi untuk fatwa, untuk amalan sendiri, boleh-boleh aja mengambil pandangan yang kedua tadi. Kalau itu yang dia buat tidak layak dipegang sebagai syekh. Itu baru dua tuan-tuan. Kalau ambil yang ketiga keempat, memang tak ada nama kita, memang tak ada senarai. Tak masuk. Tak masuk. Baik. Tengok yang pertama tak masuk dah. Berpegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang tanya, cuba cerita sikit tengok. Kita pun tak tahu. Apa entah. Yang kita tu sebab 20 aja. Tu pun hafal. Tanya ada orang, taklah mampu kita jawab. Macam mana kita kata pegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Dah. Tapi maknanya ialah bagi para guru, dia mesti berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan betul-betul pegang. Sebab kalau berpegang akidah ini, Ahlussunnah wal Jamaah sebab 20 ni, dia pasti akan masuk ke pintu tasawuf. Dia takkan mungkin, tuan-tuan. Dia pasti masuk ke ilmu tasawuf. Tapi kalau dia sudah berada di tasawuf,
pintu mana dia masuk dia tak faham, ini bukan sebagai orang yang kata-kata angkat sebagai syekh, tak boleh. Tauhid entah ke mana, fiqh entah ke mana, tiba-tiba dia kata saya orang hakikat. Dah sembahyang subuh pagi tadi saya dah skip. Zuhur nanti insya-Allah kalau rajin. Asar memang tak adalah kita nak main bola. Malam maghrib tak sempat. Isyak tengok keadaan lah kalau tak tidur. Ini syekh apa nama dia? Dah, ini ahli sufi ke tidak? Ikutan kita dalam tasawuf siapa dia? Nabi SAW, sahabat, para tabi'in, para ulama yang sambung menyambung daripada Nabi sampai hari ini, itu ikutan kita. Jangan ikut orang tak semayang. Bincanglah tasawuf setinggi mana sekalipun, ini pendusta agama. Cukup tu kan marah pula kan. Alhamdulillah, masih Doktor atas jawapannya. Jadi itulah ciri-ciri guru mursyid yang kalau kita nak masuk tarekat, carinya guru-guru yang mursyid lah. Risaunya kalau kata bukan guru mursyid, bukan tarekat yang dibawanya tapi ajaran sesat.